kerana telah sudi dan terus bersama kami di Fitrah Kasih dan tajuk petang ini siaran 14 Januari 2010 Simfoni Kasih. Dan pada mereka yang baru saja membuka Kisah Kasih, hari ini kita membincangkan dengan tajuk sukarelawan ya Fifi, iaitu daripada Pusat Perkhidmatan Pendidikan, di mana pusat ini memberi makanan kepada kutu rayau dan pengemis setiap hari Ahad jam 5 petang 300 spek. Dan kita saya nak tahu tanya kenapa kan? Kenapa mereka memilih kutu rayau, pengemis? Kenapa tidak ibu tunggal ataupun mereka yang sakit dan sebagainya? Kenapa memilih kutu rayau? Kenapa? Pada masa 2002 tahun ini, bila kita bermula, kita nampak ada banyak orang yang tinggal di bawah jangka sana. Jadi mereka tak ada makanan, mereka ambil dadah dalam kesusahan mereka. Jadi kita ada di pusat sana, kita bermula nak bagi mereka makanan. Susah tak untuk mengendalikan mereka? Kalau untuk kutu rayau ni pengemis kan ada apa cara-cara tersendiri. Susah tak untuk mengendalikan mereka? Ada tak cabaran-cabaran? Cabaran bila kita nampak mereka ada banyak luka-luka, mereka takut, tak cuci, tak ada mandi. Jadi pada mula kita perasan takut pada mereka. Dan ada nurse yang datang, ada doktor yang datang untuk menolong mereka. Ada tak perasaan tu kan yang kalau rasa geli ke ada tak? Yalah, bukan semua pun boleh, bukan semua pun boleh buat itu. Ya. Okey, kita nak tanya itulah soalan tu kepada saudara Helmi. Kenapa agaknya sebagai masyarakat yang prihatin satu Malaysia ni kan, kita perlu memandang dengan penuh dan memberi perhatian kepada kutu rayau, juga penagih dadah yang tinggal-tinggal di bawah-bawah jambatan dan sebagainya. Okey, baik. Kita memang perlu berikan perhatian kepada mereka sebab mereka ni memang orang yang amat memerlukan. Mereka berminat, memerlukan makanan dan pelbagai-bagai lagi yang mereka perlukan. Sebab itu kita kena bagaimana suasana mereka berbanding dengan suasana kita. Maksudnya kita kena letakkan diri kita ke dalam diri mereka supaya kita satu masa nanti kita timbul rasa nak membantu mereka, prihatin kepada mereka sebab mereka memang memerlukan. Apa yang perlu kita tukarkan perspektif kita, persepsi negatif yang kotor melihat mereka jijik dan sebagainya ni. Sebab mereka, ialah kalau kita selalunya dengar kerja-kerja kebajikan untuk ibu tunggal, anak yatim, OKU dan sebagainya kan. Ini satu dimensi lain untuk golongan yang terpilih. Memang. Kalau kita tengok yang mula-mula tadi tayangkan bagaimana ada yang pakaian yang tak betul, pakaian yang selekeh kan. Kalau pengemis kita tengok kadang-kadang kita tak tahu mental mereka macam mana kesihatannya kan, takut bertindak ganas. Jadi kita kena fikir bagaimana mereka nak mendekati mereka lah. Maksudnya kita buat sedikit kajian, contohnya sebelum kita perhatikan betul-betul apakah gaya mereka, apakah yang mereka selalu lakukan. Kita dekati mereka secara perlahan-lahan. Kita hapuskanlah perasaan kita yang negatif ni. Sebabnya sekarang ni kita perlukan satu sikap yang positif. Satu sikap positif supaya kita dapat menjana membantu orang-orang seperti itulah. Pengemis, kutu rayau. Dan ramai lagi lah. Dan kita difahamkan kita ada pemanggil Nur. Talian dah terputus. Tak apa, Nur teruskan memanggil kami. Mungkin ada satu-satu orang kata kenyataan yang mungkin boleh buat fikiran yang dikongsikan kan. Sesuatu yang mungkin dapat beri manfaat. Nak tanya lagi Encik Helmi ya, saya tahu. Okey, kalau kita sentiasa memberi, kita memang Malaysia ni penuh dengan belas kasihan, tetapi takkah kita mewujudkan satu komuniti yang malas untuk berusaha? Okey, kalau dari segi aspek kita cakap malas untuk berusaha, mewujudkan satu komuniti yang malas berusaha, kita tengok dari segi skop mereka lah. Contohnya tadi kita tengok mereka mencari kerja tapi tak dapat kerja. Bagaimana? Mereka dah tua. Kita tengok. Jadi mereka ni memerlukan sesuatu benda yang lain. Contohnya kasih sayang daripada orang. Jadi berikan makanan, contoh saya ucapkan tahniah lah pada Encik Richard bagaimana sebagai community service berikan makanan. Dah menunjukkan kasih sayang daripada orang lain. Betapa mulianya perbuatan ni kan. Jadi kita kena tengok juga bagaimana mereka ni umur mereka yang lebih tua kita berikan sekadar beri makanan mungkin dah cukup bagi mereka. Kalau yang muda mungkin kita boleh ajak mereka cari pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Maksudnya kita selamatkan mereka daripada situasi menjadi pengemis, kutu rayau. Sebab kalau kita tengok pengemis ni maksudnya kita dah meminta-minta sesuatu lah. Kalau kutu rayau ni tiada hala tuju. Jadi kita tunjukkan hala tuju supaya satu masa nanti mereka berjaya. InsyaAllah boleh berjaya sebenarnya. Orang-orang kutu rayau ni sebenarnya boleh berjaya. Saya nak cuba mewujudkan satu